Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 12. Selesaikan masalah yang berikut. Soalan A. Sebuah kilang bateri mengeluarkan 4.082 juta bateri saiz AA. Okay, saiz AA adalah 4.082 juta. Banyaknya ya. Bateri saiz C 1.45 juta kurang daripada bateri saiz AA. Okey, bateri saiz C bermaksud 1.45 juta kurang tu maknanya bukanlah jumlah dia 1.45 tapi kurang daripada bateri yang ini. Jadi kita tolaklah 4.082 juta tolak 1.45 juta. Okey, kalau nak dapatkan saiz bateri C lah. Dan 860,000 bateri saiz D. Okey, jadi D ni dia beritahu 860,000. Soalannya, berapakah jumlah bateri saiz C dan D yang dikeluarkan oleh kilang itu? Okey, kalau D dah confirm. Jadi yang C itu, soalan ni tanya jumlah C dengan D. Tapi kita tak tahu jumlah C lagi. Jadi kita kena tolak dulu untuk tahu. Sebab yang C ni berkaitan dengan AA. Okey? Jadi kita tolak. Nak tolak tu nak guna apa ya? Nak guna perpuluhan ke? Nak guna pecahan? Cikgu lebih suka gunakan daripada pecahan, nak tukar pada perpuluhan. Jadi 4 bahagi 5. 4 bahagi 5 dapat 0. Turun 0 bagi 4. Jadi 4 ni kita tak 4.0. Dan turun 0 dapat titik sini 8. Jadi di sini bermaksud 4.082 tolak 1.8. 0.8 sebab cikgu ambil pecahan tu saja. Okey? Sebenarnya dia tak kisah pun kamu nak buat macam mana. Kalau kamu dah hafal pun bagus juga. Ni letakkan 0.0 macam tu dan tolak dapat 2, 8. Ini tak boleh, tinggal 3. Ini 10, 2 dan 3 tolak 1 ialah 2. Jadi saiz C ialah 2.282 juta. Okay, jadi dia ada beritahu tak kita nak jawapan tu dalam bentuk apa? Dia tak beritahu. Okey, jadi apa cikgu akan buat? Yang nombor ni 2.282 juta ni kita tukar saja kepada nombor bulat. Okey, darab dengan sejuta lah. Jadi 2.282 darab 1 juta. Jadi bila kita darab 1 juta tu kita jangan tulis juta lagi. Jadi kita pindahkan 6 tu 40-an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu turun ke bawah sikit sebab nak letakkan kosong tu. Jadi nilai ini adalah 2,282,000. Okey, itu untuk saiz C. Jadi ditanya jumlah C dengan D, kita tambahlah. Jadi 282,000 tambah dengan 860,000. 860,000 dapat 0,002, 14 naik 1, 12 dengan ni dapat 11 naik 1, 3. Jawapan dia 3,142,000 bateri saiz C dan D dihasilkan. Okey, soalan B. Sebuah perpustakaan mempunyai 1/4 juta buah buku. Buku-buku yang telah rosak dimasukkan ke dalam 3 buah kotak. Setiap kotak itu ada 0.003 juta buah buku. Berapakah bilangan buku yang masih elok di perpustakaan?
Okey, jadi yang 114 tu ialah jumlah buku. Jumlah semua ialah 1/4 juta. Okey, dan kemudian kata buku-buku yang telah rosak dimasukkan ke dalam 3 buah kotak. Setiap kotak ada 0.03. 0.003 juta darab 3. Ini buku yang rosak. Kita nak gunakan dalam bentuk perpuluhan ke, nombor bulat ke, ikut suka kita sebab kat sini tak ada. Dia kata berapakah bilangan buku yang masih elok. Jadi kita cari jumlah buku yang rosak dan ambil jumlah buku yang ada, tolakkan jumlah yang rosak dan kita akan dapat jumlah buku yang masih elok. Jadi di sini kita nak darab terus ke sini boleh. Kalau kamu nak tukar dulu kepada nombor bulat pun boleh. Tapi cikgu nak buat, cikgu akan darab saja 0.003 juta darab 3. So dapat 900.0. Macam tu. Juta. Di sini nombor ini kita darab dengan 1 juta. Darab 1 juta kenapa? Cikgu tak nak guna dalam perpuluhan juta, tapi cikgu nak gunakan dalam nombor bulat. Okey, darab 1 juta ya. Jadi darab 1 juta tu ada 6 kosong, jadi pindahkan titik ini 6 perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3. Okey, jadi 9,000 saja. Okey, 9,000. Jadi 9,000 buah buku yang rosak. Jadi berapa yang masih elok? 1/4 ni kita kena tukarlah kepada nombor bulat. Tapi sebenarnya tak mesti macam tu. Dia tak beritahu kita nak dalam perpuluhan ke apa-apa. Okey, tapi cikgu punya kali ni cikgu nak tukar kepada nombor bulat. Bila tukar pada nombor bulat, ini kita boleh tukar kepada nombor pecahan tak wajar ataupun kita ambil saja 1/4 ini bahagi dan kita dapat dalam perpuluhan 1/4 je. Okey, dapat kosong dekat sini, turun kosong 1, lepas tu kamu letak titik. Titik kosong kosong, berapa banyak kosong ikut suka hati. Jadi tak titik sini, turun kosong yang pertama 4 darab 2 8. Jadi ada baki 2, turunkan kosong 4 darab 5. Okey, kenapa cikgu gunakan 2 kosong? Sebab sebenarnya cikgu tahu dah 1/4 tu 0.25. Okey, jadi setiap kali nota kamu ada tu, kamu letak kertas, 10 kali kamu tengok, insya-Allah hafal lah kan. Jadi tak perlu nak buat ni. Okey, 1/4 0.25. Okey. 0.25 tu 250,000. Okey, jadi ini ialah 1,250,000. Okey, 0.25 ni pindahkan 6 ni depan ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 250,000. Dan tolak saja dengan 9,000. Nanti kita tahulah jumlah buku yang masih elok. Okey, 0.9 tak boleh. Tinggal 4. 10 tolak 9. 1, 4, 2. Jadi jawapan buku yang masih elok adalah 1,241,000. Okey. Dan seterusnya soalan C. Sebanyak 5 buah mesin cetak digunakan untuk mencetak 378 juta risalah. Setiap mesin dapat mencetak bilangan risalah yang sama banyak. Berapakah risalah yang dapat dicetak oleh 7 buah mesin yang sama? Jadi 5 buah mesin menghasilkan 378 juta.
risalah. Okay, jadi disebabkan dia kata setiap satu tu menghasilkan sama, jadi untuk tahu satu mesin menghasilkan berapa, 378 juta ni kita kena bahagi 5. Dan jawapan tersebut kita darab 7. Sebab bila kita bahagi 5, kita dapat jumlah risalah yang dapat dicetak oleh satu mesin. Dan kita darab 7 sebab untuk tahu 7 mesin. Okay. Right. Jadi pertama, cikgu akan tukarkan 378 ini kepada nombor bulat. Ya, 78, 7 bagi 8 lah. 7 bagi 8. Sebenarnya cikgu nak tukar pada perpuluhan dulu. Okay, jadi kosong. Dan untuk titik, cikgu letak 2 kosong dulu. Dapat 70. Titik ni mesti ada dulu. 8 darab 8, 64. Ada baki 6, turun kosong. 8 darab 7, 56. Ada 4, tak cukup kosong. Letak je kosong sebab dah ada titik ya. Jadi 40. 8 darab 5, 40. Okey, tak ada titik. Jadi ini bernilai 3.875 juta. Dan bila kamu darab dengan 1 juta untuk tukar pada nombor bulat, titik ini akan dipindahkan 6 kali ke belakang. Jadi dia akan jadi 875,000. Okay? 3,875,000. Jadi yang ni kita akan bahagi dengan 5. Jadi 3,875,000 kita bahagi 5. Jadi 5 darab 7, 35 baki 3 dapat 7, 5 darab 7 lagi 35. Ada 25, jadi mana 5 darab 5? 25. Tak ada baki. Okey, dan yang seterusnya tak payah buat sebab 000 jadi mana kita tambah je 000 tu. Jadi satu mesin dapat mencetak 775,000 risalah. Jadi kita darabkan saja 775,000 ni dengan 7 untuk nak tahu berapakah yang boleh dihasilkan. Jadi 0,0,0, 5 darab 7, 15. Ya, salah. 5 darab 7, inilah 5 darab 7 tadi kan. 35. Jadi 5, 3. 7 darab 7, 49. Okey, 49 tu kena tambah pula dengan 3. Jadi 9 tambah 3, 12 naik 1, 52. Jadi 2 dan 5. Kemudian 7 darab 7, sekali lagi 49. 49 tambah 5 pula. Okey. Dapat 4, 1, 54. Jadi sini ada 4 dan sini ada 5. Asingkan terus ya. Jadi jawapan dia lah 5,425,000. Okey, soalan D. Sebuah kilang telah mengeluarkan 2.5 juta biji bola pingpong. 0.04 juta biji bola pingpong diasingkan untuk tempahan dan selebihnya diagihkan sama banyak ke 100 buah kedai sukan. Adakah bilangan bola pingpong yang dihantar ke setiap kedai sukan adalah kurang dari 4,000 biji bola pingpong? Buktikan. Okey, pertamanya kita tak tahu lagi lah. Kurang ke lebih daripada 4,000 ataupun 4,000 sendiri. Jadi, pertamanya dia menghasilkan 2.5 juta. 2.5 juta. Jadi yang ni cikgu 2.5 ni cikgu akan darab dengan 1 juta dulu untuk tahu dalam nombor bulat. Jadi 2 darab 1 juta, 2 juta, lepas tu bahagi 5. Jadi 2 juta,
1, 2, 3, 1, 2, 3 bahagi 5. Nanti tu ambil 20, 5 darab 4. 20. Habis. Jadi kita ada berapa lagi? 1, 2, ada 5 kosong. Jadi 1, 2, 3. Jadi jawapan dia adalah 400,000. Okey? Okey, jadi dia ada 400,000. Ini dihasilkan. Dan kemudian dia kata 0.04 juta biji diasingkan untuk tempahan. Ada tempahan sebanyak 0.04. Di 0.04 juta ni, kita darab sejuta juga. Untuk tahu, okay, darab sejuta. Ini alih 6 40-an, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan kosong. Selepas 4 tu ada 4 kosong. Jadi, ini bernilai 40,000. Jadi tolak. Kena tolak dulu 40,000. Okey, kita tolak 40,000. Okey, 4 tinggal 3, 6. Okey, jadi 360,000. Okey, dia dah asingkan tadi. Daripada 400,000, dia dah asingkan sebanyak 40,000 untuk tempahan, dan kemudian yang selebihnya ni dibahagikan ke ataupun diagih sama banyak. Jadi diagih sama banyak tu bahagilah. Bahagi dengan 100, satu buah kedai, satu kedai. Jadi ini bahagi ni senang lagi letak 100 macam ni. Okey? Dan potong 2 kosong, potong 2 kosong. Jadi di sini akan dapat 3,600 biji. Okey? Okey, untuk setiap kedai akan dihantar sebanyak 3,600. Okey? Jadi adakah bilangan bola pingpong yang dihantar ke setiap kedai sukan adalah kurang pada 4,000? So jawapannya ya. Kurang daripada 4,000. Jadi kiraan dia, inilah kiraan dia. Okey, dan akhir sekali, soalan E, bersempena dengan musim perayaan, kedai Cake City telah menerima tempahan biskut kacang dan biskut dahlia. Jadual menunjukkan bilangan balang biskut kacang dan biskut dahlia yang ditempah oleh setiap pasaraya. Okey, setiap pasaraya tempah biskut kacang sebanyak 0.06 juta dan biskut dahlia sebanyak 1/8 juta. Berapakah jumlah balang biskut kacang dan biskut dahlia ditempah oleh 15 pasaraya? Inilah untuk satu pasaraya. Okey, dia ada 0.06 juta untuk biskut kacang. Jadi ini kita darab dengan sejuta. Bila darab sejuta kita pindahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kosong Jadi lepas 6 tu ada 4 kosong. Jadi 60,000. 60,000 balang untuk biskut kacang. Jadi 1/8 pun darab dengan 1 juta juga. 1/8 darab 1 juta tu maknanya 1 darab 1 juta dapat 1 juta bahagi 8. Jadi 1 juta bahagi 8. Kita dapat 10 teruslah. Jadi 8 darab 1. 8 tolak 10 tolak 8. 2. Turunkan kosong yang pertama. 8 darab 2. 16. Ada baki 4. Okey. Dan turun kosong. 8 darab 5. 40. Habis. Ada 3 kosong. Masukkan 3 kosong. Jadi yang ini bernilai 125,000 balang. Jadi untuk setiap pasaraya, ini biskut kacang dan ini biskut dahlia. Jadi kita tambah sebab dia bukan nak tahu setiap satu pun, dia nak tahu jumlah. Jadi kita tambahkan saja dengan 125,000. Okey, jadi
dapat 0,005,8. Okey, 185,000 untuk setiap pasaraya. Jadi untuk 15 pasaraya kita darab saja dengan 15. Okey, nak darab 15, kita darab 5 saja. 0 darab 5, 0, 0, 0 dan kemudian 5 darab 5, 25. Naik 2, 8 darab 5, 40. Tambah 2, 42. Naik 4 dan 1 darab 5 ialah 5 tambah 4, 9. Sekarang ni semua nombor ni kita darab 1. Darab 1 senang je lah. Kita pangkah dulu, salin je nombor tu balik. 0, 0, 0, 5, 8, 1 ni tambah 0, 0, 0, 5. Ini dapat 7. 9 tambah 8, 17. Naik 1. Okey, ada berapa ni? Ada 2 juta. Okey, jadi jawapannya adalah 2,775,000 balang. Okey, biskut yang ditempah oleh 15 pasaraya. Itu saja. Assalamualaikum.